Jikalau tuan-tuan semua mau kenal, yang mana daun ruku, yang mana daun inai, yang mana semut putih, yang mana anai-anai, yang mana roti prata, yang mana roti canai. Aduhai tuan-tuan, janganlah cakap rosum. Daun inai tak berbau, daun ruku bau harum. Semut putih anai-anai, ya memang satu kaum. Roti prata, roti canai, asal dari tepung gandum. Yang mana dia Panjab, yang mana dia Bengali, yang mana dia Pekak, yang mana dia Tuli, yang mana dia Gatal, yang mana dia Geli, yang mana dia Ramas, yang mana dia Uli. Panjabi Bengali nah, hulu sampai ke mata. Pekak dan Tuli memang tak dengar kata-kata. Geli di telinga sememang banyak kudis buta. Diramas dan diuli nak buat roti perata. Yang mana dia jembatan, yang mana dia belukar, yang mana dia hutan, yang mana dia raja, yang mana dia sultan, yang mana dia hantu, yang mana dia syaitan. Pipi dengan jembatan, tempat orang lintasan, belukar dengan hutan, memang tak ada dekat pekan. Maharaja dan sultan memang sudah berdaulatan. Hantu iblis dan setan tak boleh kelihatan. Yang mana dia pancing, yang mana dia kail, yang mana dia belat, yang mana dia cemai, yang mana parit besar, yang mana dia sungai, yang mana dia mimpi, yang mana dia mamai. Pancing dengan mengail memang satu sebutan. Belat, ukat dan jemai tempat penangkap ikan. Parit besar dan sungai memang satu saluran. Mimpilah dengan mamai dirasuh hantu syaitan.